Jadinya saya rasa mungkin berlaku ketidakkajian. Ketidakkajian dari segi pihak government meluluskan projek-projek yang sebegini. Di manakah silapnya dan macam mana boleh terwujudnya property yang overhang ni, dan macam mana nak selesaikan isu-isu overhang ni? Okey. Macam saya cakap tadi, ia melibatkan penawaran dan permintaan. Demand supply tadi ya. Ini pandangan pribadi ya. Pandangan pribadi. Majoriti rakyat Malaysia ni tidak mampu. Betul. Hakikatnya. Ya, RM1,500 kan. RM2,000. Macam mana nak beli, nak makan pun tak cukup. Betul. Nak beli rumah kan. Jadinya sewa je lah. Jadinya cara yang paling nak kawal adalah pihak kerajaan. Minta maaf saya cakap lah. Kerajaan sendiri kena mengawal, iaitu menaikkan tangga gaji ataupun mengawal di peringkat awal harga rumah melalui developer-developer yang ada. Contohnya bagi subsidi ke dekat developer. Tak kisahlah developer swasta ke apa ke, bagi subsidi supaya harga yang terjemah di market nanti adalah harga yang mampu milik. Bagi haji lah, berapa harga mampu milik untuk harga rumah. Dia mengikut pada kawasan jugalah sebenarnya. Biasanya kalau tanya saya 220 kalau betul. Ni 220 itu dah murah. Murah. Tak logik dah nak dapat pun. Masih ada tapi rumah selangorku macam tu lah. Betul. So rumah yang tak terjual ni kebanyakannya median range lebih kurang dalam 400 ke 500 ribu. Iaitu yang non-landed, maksudnya kondo dan sebagainya. Bila kita buat sesuatu, kita kena tahu apa yang market demand nak. Macam orang-orang kita ni dah tahu tak boleh mampu harga-harga macam tu. Kenapa kerajaan bagi lesen dekat developer-developer ni untuk membuat projek yang begitu? Jadinya saya rasa mungkin berlaku ketidakkajian. Ketidakkajian dari segi pihak government meluluskan projek-projek yang sebegini. Tapi pihak kerajaan juga macam seperti tadi kita ada bincangkan, dalam masa yang sama dia memberikan developer peluang untuk membuat menaikkan kawasan perumahan mid range harga 400 ke 500 ribu tadi, betul? Tapi pada masa yang sama dia juga memberi subsidi kepada developer yang untuk membuat seperti rumah selangorku, Prima My Home tu. Tapi hakikatnya kita tengok dia macam tak berapa imbang, betul? Betul. Sebab tu saya cakap kerajaan boleh kawal benda ni, sebab kerajaan adalah hanya kerajaan saja yang kerajaan sebenarnya. Sebab yang lain semua memang awal lagi pun kerajaan yang mainkan peranan pasal dia kontrol. Sebelum developer nak buat satu projek, dialah pelulusnya. Jadi kenapa pihak kerajaan tidak mengawal benda ni daripada awal?